Punya ramai yang tak faham matematik tentang perkiraan minyak ni. Mungkin abang ni keliru. Okey, saya nak beritahu lah. Congak paling mudah lah. Paling mudah. Saya beli minyak 10 liter. Dengan harga subsidi RM1.99, bermakna saya terpaksa membayar dia di kaunter RM19.90. Okey. Tapi di pam dia terpapar harga RM26. Untuk rekod RM26 sebab harga pasaran hari ini adalah RM2.60 1 liter. Jadi kenapa dipaparkan RM26? Sebab apa? Pihak Petropam akan menuntut kepada kerajaan RM26 tolak RM19.90, iaitu baki lagi RM6.10. Dia akan menuntut daripada kerajaan. Kerajaan harus membayar kepada Petropam baki RM6.90 bagi mencukupi harga RM26. Cukup mudah. Kan? Cukup mudah. Itu corakan yang paling mudah. Bukan bermakna ada lebihan RM6.10. Itu makna lebihan minyak KG kita ada. Tidak. Itu tidak timbul. Minyak tetap dapat seperti biasa. Abang beli, kalau tak percaya, ambil 2 gallon, satu 4 liter, salah satu 4 liter. Yang ni beli dengan harga RM1.99. Bayar. Yang ini pula dibeli dengan harga RM2.60. Tengok jumlah dia banyak tak? Sama tidak? Kan? Situ kita harus faham. Kan? Kerajaan telah buat ni demi mengelakkan ketirisan dan penyelewengan. Jadi kerajaan terpaksa berbuat sedemikian. Harga apungan yang sebenar daripada dulu pun RM2.60, RM2.70. Cuma kerajaan memberi RM2.05 dan sekarang dah diturunkan harga.